Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ni aku ada satu konten yang mana aku nak tunjuk kepada korang projek Viva customer aku ni. Okey, sekarang Viva ni daripada Viva biasa kita nak convertkan kepada Viva Elite. Okey, customer ni dia ambil package convert Elite depan belakang siap dengan side skirt kiri kanan. Okey, jom kita tengok dulu barang-barang dia. Barang-barang dia semua dah siap cat. Okey, ni korang dah siap cat semua. Okay, bonnet depan okay, dan ni bumper depan. Okay, so Viva ni nanti aku tunjukkan kat korang macam mana lepas convert nanti rupa dia macam ni. Sekarang ni kita tengok rupa dia depan macam ni. Okay, dia tak ada side skirt. Okay, di belakang dia. Okay. Okay, nanti kita tengok macam mana proses nak tukar side skirt ni. Tukar ni convert Viva Elite. Okay guys, sekarang aku dah buka dah bonnet dia, aku dah buka, bumper dia aku dah buka. Okay, lepas tu lower radiator frame dia pun dah buka. Okay, ni macam sini contoh. Ni lower radiator frame dia. Okay, untuk Viva biasa, lower radiator frame dia tak sama dengan Viva Elite. So nanti kejap lagi aku bagi contoh lah. Okay, lepas tu lagi satu, daun pisang pun kena ganti. Daun pisang dia tak sama. Daun pisang Viva biasa ni dia kecil. Daun pisang Viva Elite dia besar. So lagi satu, dia punya bracket dia ni masih boleh pakai lagi lah. Masih elok lagi bracket dia. Okay, aku tunjukkan lower radiator frame dia. Beza antara Viva dengan Viva Elite. Okay guys, ni contoh je. Okay, yang atas Viva Elite, yang bawah ni Viva biasa. Okay, untuk Viva Elite dia ada support bumper untuk ikat. Sebab kiri kanan Viva Elite ni dia ada fog lamp kan, jadi dia berat, jadi dia perlukan support. Macam Viva biasa ni dia tak ada telinga, jadi dia tak perlukan support lah. Jadi wajib tukar frame ni kalau korang convert Viva Elite. Jangan skip benda ni, jangan skip. Yang terbang kau punya bumper ni kan lagi susah. Okay, ni antara perbezaan lower radiator frame antara Viva biasa dengan Viva Elite. Okay guys, untuk daun pisang pula, daun pisang pun dia tak sama daun pisang pun tak sama. Viva Elite dia lebih lebar, Viva biasa dia lagi kecil sikit. Contohnya aku bagi contoh macam ni. Dia punya bawah ni nampak, dia lebih lebar lagi lah. Dia tak sama macam Viva biasa. Okay, nampak Viva biasa dia pendek, Viva Elite dia panjang sikit. Okay, itu antara barang-barang perbezaan antara Viva biasa dengan Viva Elite. Jadi korang janganlah skip. Kalau nak convert daun pisang dengan radiator frame ni, janganlah skip. Pasal daun pisang ni dia akan cover kita punya fog lamp. Kalau korang tak tukar daun pisang, fog lamp korang akan, kalau korang jalan waktu hujan ke, redah air ke apa ni, fog lamp akan masuk air. Okay, itu perbezaan dia. So sekarang ni aku nak pasang daun pisang untuk Viva ni dulu. Nanti sekejap lagi aku update lagi. Okay guys, sambung Okay, ni daun pisang kiri kanan aku dah pasang. Lepas tu lower radiator frame bawah ni pun, bawah radiator ni aku dah pasang. Bawah ni so sekarang ni tinggal lagi masuk bumper je. Okay, bonnet depan pun aku dah pasang. Ni aku sendiri pun tak sabar nak nampak dia Viva Elite ni sebenarnya. Walaupun kereta customer, tapi aku pun excited juga nak tengok dia jadi Viva Elite. Bukannya customer je, aku yang pasang ni pun excited juga. So lepas ni kita pasang bumper, pasang aksesori dekat bumper dia, macam grill. Lepas tu grill molding untuk bonnet, fog lamp kiri kanan, cover fog lamp kiri kanan. So nanti kejap lagi aku update. Korang stay tune ni. Okay guys, okay, apa yang macam korang nampak ni. Okay, sekarang aku dah siap dah belah depan. Semua dah pasang bahagian depan. Okay, ni bahagian sini pula. Okay, semua dah siap Okay, untuk dari segi tone color, kalau korang tengok tone color dia memang ada lari sikit lah. Untuk warna ni dia, pasal dia dah lama sangat warna asal ini, jadi bila kita cat warna baru ni dia ada lari lah. Pasal tu hari sampel tak dapat yang betul. Dia sampel, dia kalau boleh bagi sampel pun korang kena bagi yang sampel yang besar. Okay, untuk sampel yang macam kecil-kecil macam tu hari aku ambil sampel level yang lama punya ni, yang kecil-kecil ni kan, yang pecah-pecah ni aku buat sampel. Jadi dia tak berapa tepat lah. Dia tak berapa tepat dia punya code color dia.
Jadi dia ada perbezaan lah. Kita ikut kod color asal kan, kod color asal warna production Viva ni. Tapi macam biasalah, bila kita cat baru, warna dia akan jadi pekat sikit lah. Bila dah lama-lama kereta dah belas-belas tahun, warna dia ni dah makin lama makin pudar lah, dia makin cair. Tu yang color dia jadi macam ni. Kalau korang tengok lain lah, dia punya tone color dia kan. So untuk bahagian depan aku dah settle. So aku nak buat bahagian belakang pula. So fog lamp semua aku dah pasang, dah apa semua. Okay, warna ni kalau cat satu kereta memang cantik. Warna ni cat satu kereta memang cantik. Kalau warna yang kat bumper ni, cat balik satu kereta, warna ni memang cun lah, memang cantik. Walaupun yang ni kod color dia, kod color Viva lah, lama sangat. Tapi bila kalau cat balik satu body, warna ni untuk Viva Elite memang cantik gila lah. Pada aku memang cun lah, memang cantik lah. Okay, sekarang aku nak pasang yang belakang ni pula. Okay, itu bumper belakang. So nanti aku akan update lagi. Assalamualaikum guys. Okay guys, aku dah siap dah dah siap pasang side skirt. Tadi aku kat bengkel, ni aku dah balik rumah lah. Okay, terlampau penat, jadi tak boleh nak buat video yang proper lah. Okay, aku cuma tunjukkan yang apa yang aku pasang untuk convert Elite. Okay, macam contoh macam customer ni, okay, dia dah pasang dah set depan. Kita dah pasangkan set depan untuk convert. Depan ni set dia apa tau, korang kena tahu untuk jadikan Viva Elite, pertama sekali korang kena ada bonnet kosong, chrome dekat bonnet. Okay, lepas tu bumper, fog lamp kiri kanan, cover fog lamp kiri kanan, lower radiator frame kat dalam tu yang aku cakap tadi tu yang besi. Lepas tu daun pisang kiri kanan. Okay, daun pisang kiri kanan. Lepas tu side skirt kiri kanan. Okay, lepas tu bumper belakang, reflector belakang. Okay, yang macam ni aku dah siap pasang semua, dah siap cat. Okay, kalau korang tengok dia punya warna dia agak lari warna dia agak lari. Sebab apa? Yang ini bumper yang kita cat baru ni, dia warna original code lah. Original kilang punya code kita follow balik. Jadi warna lama ni dia dah pudar. Warna asal ni sebenarnya dia gelap sikit. Jadi dia lari, tone color dia tu dia lari. Kalau nak matching kan agak susah sikit lah, sebab kita cuma ada sampel yang kecil je, jadi tak boleh nak follow sampel tu. Jadi kita follow balik color code asal. Okay, macam ni semua dah siap dah. Side skirt semua aku dah pasang. Okay, malam ni customer dah boleh ambil. Okay, untuk fog lamp pula, contoh fog lamp. Asal Viva biasanya Viva biasa asalnya dia tak ada fog lamp kan. Okay, bila convert Viva Elite, wiring fog lamp kena buat sekali. Wiring fog lamp maknanya kita tarik wire baru pakai fuse, ikut lampu kecil lah. Kita tak ada pakai switch lah kat dalam, follow lampu kecil balik. Okay, tu semua dah siap dah, semua dah settle, alhamdulillah. So malam ni customer ni dia boleh ambil kereta dia. Aku harap dia happy lah. Rupa sekarang dah jadi handsome rupa kan. Okay, so itu saja konten aku untuk Viva biasa convert Viva Elite. Okay guys, apa-apa kalau korang berminat nak buat Viva Elite, nak convert, korang boleh roger aku lah. Okay, lokasi dekat Seremban, kita dekat kedai dekat Industri Gala, rumah aku dekat Taman Bukit Galena. Okay guys, jumpa lagi pada konten akan datang. Kita tengok apa lagi konten boleh buat lepas ni. Untuk kita apa pula yang ada nak convert, nanti aku akan buat konten. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.